Assalamualaikum. Saya ni sudah sampai kat KLCC dah. Saya duduk kat luar KLCC ni. Saya buat lawatan. Buat lawatan persendirian. Tani hari ni biasa tak ada orang lah hari ni. Tak ada orang hari ni. Saya buat lawatan ke KLCC. Inilah KLCC ni, bangunan KLCC ni kan. Ada bangunan berkembar ni. Bangunan berkembar KLCC ni yang yang terbakar sana. Okey, bangunan yang terbakar tu kan. Itulah yang tingkat berapa? Tingkat 57 tu. Tu sebelah tu. Nampak yang tinggi kan? Tu. Ini bangunan bukan bangunan berkembar. Ini bangunan berkembar dah dua ni kan. Yang terbakar situ. Yang terbakar situ tu. Atas tu apa? Di atas tu tingkat 57 tak salah saya. Saya buat lawatan ni. Ramai buat lawatan ni, orang ambil gambar-gambar kenangan ni. Buat lawatan ni, pelancong banyak ni, mak. Pelancong semua. Kita buat lawatan lah. Saya buat lawatan ke KLCC. Ni KLCC. Tu nampak berkembang KLCC kan. Tapi yang terbakar situ, sebelah tu. Sebelah tu yang terbakar tu. Kita tunjuk dekat, kita pinjam dekat terbakar ya. Terbakar kita tunjuk Ni bas pelancong semua ni. Saya buat lawatan ni bas pelancong. Tu nama bangunan tu Ada tulis bangunan tu kan. Bangunan tu yang terbakar. Ni suasana dia punya apa? Beri dekat apa? Orang pelancong ramai ni. Orang pelancong daripada negeri China banyaklah datang pelancong. Saya buat lawatan lah. Ni dulu ni tempat kerja saya ni dulu di Lombok Kuda sini. Itu dulu Jalan Peri, itu dipanggil Jalan Peri. Jalan Peri sekarang dia tukar Jalan Piramli. Di Jalan Piramli sampai ke tempat kedai saya dulu. Saya dulu kedai kat Jalan Perak, Luang Perak sebelah sana kan. Sebelah sana Luang Perak, Jalan Perak. Okey. Yang terbakar yang mana tu Awak tahu? Yang terbakar mana tu? Yang terbakar. Tu dia tunjuk yang terbakar tu. Tu bangunan tu. Yang bawah tu kau. Yang bawah tu yang terbakar. Tingkat 57 tu. Yang terbakar. Okey. Yang di sana depan. Apa pergi depan? Ambil depan kan? Yang tulis tu. Tengok okey ni. Okey, saya tutup banyak lawatan. Kita pergi ke depan sikit. Kita tengoklah. Ni banyak pelancong ni. Kita pergi buat lawatan. Buat lawatan ni, pelancong ni. Okey, ya. Sekejap lah, ambil video sekejap. Okey, sekejap ya. Oi, ini dari mana ni? Dari Indonesia. Ya? Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia kat mana? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Indonesia. Buat lawatan. Okey. Kita pun buat lawatan. Ramai tu daripada Tanjung Pinang, Indonesia. Nampak yang pakai baju nipah sama tu kan? Itulah. Nipah sama, kita pergi tengoklah ya. Inilah yang dia punya apa? Suasana. Kita tunjuk kat depan lagi ya. Okey. Tunjuk depan lagi suasana dia punya tu, tempat dia. Saya buat lawatan lah, okey ya. Saya buat lawatan. Kita tengoklah tempat-tempat yang apa? Yang terbakar sana. Okey, kita naik motor lah. Ni daripada Indonesia ni, Tanjung Pinang ni Indonesia. Ramai dia orang yang buat lawatan ni. Ni bas dia orang. Tak ada orang. Okey. Kita buat lawatan jalan jalan ni, tengok suasana ni. Ni menteri-menteri ni tu, tengok nampak. Ni menteri-menteri ni boleh masuk kat sini. Menteri-menteri je, orang biasa tak boleh masuk ni. Orang biasa tak boleh masuk ni, menteri-menteri ni. Menteri-menteri daripada apa? Luar negara lah. Tapi yang Amerika punya dah balik. Ini menteri-menteri daripada luar negara lah. Pelancong-pelancong. Okey lah, kita jalan lagi ya. Jalan lagi, kita tengok suasana tempat dia. Okey, kita jalan lagi. Okey. Bukan semua boleh masuk ni, untuk VIP lah. Saya VIP lah. Boleh masuk. Ni kalau nak pakai basikal, kita boleh ambil kat sini lah. Basikal boleh sewa, ambil kat sini. Kita nak round, nak lawang kan. Inilah bangunan terbakar. Suria KFCC. Tingkat yang
57 tu bangunan yang terbakar. Kami berkembar dia ni, KICC berkembar dia, tak terbakar lah ni, berkembar KICC. Ni kembar dia. Saya untuk kenangan lah, ni kembar dia pak. Inilah bangunan apa? Suria KICC. Yang terbakar tu tingkat atas tu. Saya buat lawatan ni. Belah bawah dia. Tak ada orang hari sebab hari Isnin. Tak ada orang. Saya buat lawatan sendirilah. Okey. Buat lawatan sendiri. Nampak bangunan dia. Okey. Ni pelancong dari luar negara, pelancong. Okey, saya buat lawatan lah. Okey ya. Saya buat lawatan, okey. Saya buat lawatan, okey ya. Pelancong KICC. Inilah bangunan-bangunan ni. Okey. Saya matikan bangunan yang terbakar ni. Itu ya bangunan ya, okey ya. Okey.